Hai semua, pernahkah awak melihat bulan pada waktu malam? Adakah bentuk bulan sentiasa sama? Sebenarnya bentuk bulan yang kita lihat berubah-ubah dari hari ke hari. Perubahan ini dipanggil fasa bulan. Hari ini kita akan belajar tentang fasa-fasa bulan dan melihat bagaimana bulan berubah bentuk sepanjang satu kitaran. Objektif dari video ni, awak akan mengenal pasti 8 fasa bulan. Selain itu, menjelaskan perubahan bentuk bulan yang kelihatan dari bumi dan menerangkan bagaimana kedudukan bulan, bumi dan matahari menyebabkan berlakunya fasa-fasa bulan. Apa itu bulan? Bulan ialah objek di angkasa yang mengelilingi bumi dan memantulkan cahaya matahari. Bentuk bulan yang kita lihat berubah-ubah mengikut kedudukannya ketika mengelilingi bumi. Bulan memerlukan lebih kurang 29.5 hari untuk melalui semua fasa dan kembali ke fasa asalnya. Fasa 1. Dalam fasa ini, bulan berada di antara bumi dan matahari. Bahagian bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari dan ia menyebabkan bulan tidak kelihatan atau sangat sukar dilihat dari bumi. Senang keyword dia, bulan tidak kelihatan dari bumi. Fasa 2. Bulan sabit muda. Sebahagian kecil bulan mula kelihatan seperti sabit nipis dan kawasan bercahaya semakin bertambah setiap hari. Atau keyword dia, anak bulan. Bulan kelihatan sebagai sabit nipis. Seterusnya, fasa 3. Separuh permukaan bulan kelihatan bercahaya apabila bulan telah melengkapkan kira-kira 1/4 orbitnya mengelilingi bumi. Atau suku bulan. Separuh bulan kelihatan bercahaya. Fasa keempat ialah bulan cembung muda. Bulan cembung muda, dia lebih ketara di belah kanan. Ia dipanggil sebagai bulan cembung muda atau senang cerita lebih separuh bulan kelihatan bercahaya. Okey, ni paling wow. Fasa 5, bulan purnama. Dalam banyak-banyak fasa, bulan ni paling cantik, paling terang, bulatnya penuh. Fasa ke-6, bulan cembung tua. Tua. Dia lebih kepada kiri. Dia macam banyak ke kiri, kanan dah kurang. Maksudnya apa? Dia nak ke fasa yang terakhir dah lah. Fasa ke-7 pula, bulan separuh akhir. Dia dah jadi separuh. Separuh bulatan jadi separuh. Itu maksud dia tu dah nak berakhir sangat-sangat dah tu. Dan fasa terakhir sekali, fasa 8, bulan sabit tua. Kita nampak kecil je belah kiri ni. Tadi kan dia nak mula dia belah kanan. Ni dia nak akhir, dia nak belah kiri dah. Maknanya tak lama lagi, bulan barulah. Nak masuk bulan nipis yang barulah. Macam tu. Okey, slide ni dia tunjuk urutan fasa bulan lah. Yang pertama anak bulan, kedua sabit, 3 bulan separa, 4 bulan hampir purnama, 5 bulan purnama, 6 bulan hampir purnama, 7 bulan separa, 8 bulan sabit. Dia pusing, ni kitaran dia. Okey, sepanjang saya buat presentation tadi, semua faham? Saya ada beberapa soalan, mari kita recap balik. Antara semua fasa yang kita pelajari hari ini, fasa yang mana bulan tidak kelihatan? Dan yang kedua, soalan saya, fasa yang mana bulan paling terang? Baiklah, sekian sahaja hari ini. Sekian, terima kasih.